Warnai hidupmu dengan ikatan persaudaraan. Pagi ni kita berada di Jeti Umum Semporna. Kita nak pergi ke pulau bersama dengan dai-dai kita. Guys, hari ni kita masuk Pulau Lumanggas. Lepas dari sana baru kita mandi-mandi. Bot pun dah sampai, jadi jom kita pergi ke Pulau Bait. Pulau Bait ni mengambil masa lebih kurang 20 minit dari Jeti Umum Semporna. Dan kalau nak ke pulau ni, memang tak ada jalan lain selain jalan air. Setelah 20 minit berada di atas bot, kami pun sampai ke salah satu kampung di sana, iaitu Kampung Lumanggas. Cuma ketika kami sampai tu, air laut sedang surut. Jadi kami terpaksa redah air, berjalan sejauh 200 meter untuk sampai ke jeti kampung ni. Naik je jeti, kami disambut oleh orang kampung dan murid-murid kami. Ni saya nak share tips sikit. Kalau pergi ziarah kampung, pastikan bawa buah tangan. Tanda kita muliakan mereka. So, kita bagi sedikit snack kepada kanak-kanak. Gembira betul diorang. Korang gembira, kami pun gembira. Inilah anak-anak yang diamanahkan kepada kami. Dah 2 tahun kami di sini. Kami bukan sekadar mengajar, tetapi membentuk manusia. Habis je sesi beramah mesra, saya lawat rumah dai Yayasan Ikhlas. Inilah dai-dai hebat, berkorban masa dan tenaga demi pendidikan anak kampung. Lepas ziarah, saya ajak dai-dai pergi island hopping. Kita raikan mereka yang telah bekerja keras. Nak tengok kami jelajah pulau mana? Stay tune untuk next content.